penonton-penonton India tak boleh terima. Dia orang bakar panggung wayang tu. Oh, kiranya dia Sebab dia orang tu cakap sad ending. kita orang dekat sini dah cukup susah. Kita orang hidup ni susah. Kau bagi lagi cerita yang Sedih. kat kita orang. Apa yang tinggal untuk kita orang, apa yang ada untuk kita orang happy? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang tengah menonton. Hari ini kita didatangkan tetamu yang khas daripada seorang director yang ternama di UM sendiri dan banyak memberi penghargaan dan juara-juara lah kepada KK8 ni. Dan hari ini saya Rashman Saya Maidia. dan tetamu khas kita, Kai Sabri, akan membincangkan tentang filem, drama dan teater. Okey, Sebelum tu bang, macam biasalah kita nak abang perkenalkan diri. Bagi tahu background sikit. Apa je? Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya lah untuk sesi podcast bersama Kinakas pada malam ni. Saya nama penuh Muhammad Khairuddin bin Sabri lah, atau nama pentas saya Kai Sabri. Saya graduan Seni Persembahan Drama Universiti Malaya tahun 2014 sehingga 2018 sorry. 4 tahun, 15, 16, 17, 18, betul lah. 2018 dan saya juga alumni Kolej Kediaman Kinabalu ni lah, which is daripada tahun 2014 sampai 2018 saya berada di sini. Itu je lah yang perlu tahu lah. Ke ada apa-apa lagi ya? Pencapaian sepanjang berada sebagai seorang pelajar di KK8 dan UM? Pencapaian sepanjang bergelar pelajar, jadi di dalam Carnival Theatre Universiti Malaya tu sendiri pada tahun 2016 saya memenangi pelakon lelaki terbaik waktu tu lah untuk Teater Ragang. Dan pada tahun tu juga dalam Carnival Theatre Kelana kali pertama Johan. Kelana. 2015 kan bang? Okay. 2017, 16, 2016, betul? 2016. Kiranya time tu abang pelakon lain. Betul. Masa tu kita student lagi lah, baru nak masuk final year. So tu first theater abang ke macam mana? Tak, first theater aku masa sebelum masuk UM lagi. Aku join satu NGO ni, Dramatis Studio, yang dikelola oleh Rosli Rahman Adam, aktivis teater sendiri. Jadi aku join teater dia orang. Dan tak lama lepas tu aku masuk UM dan selepas tu aku banyak join teater-teater dekat UM dan juga dekat luar lah. Masa tu sebagai student kan. So masa first year tu terus Ragang tak kan? Tak. Masa first year tu kita orang buat teater Dewan Persidangan waktu tu. Masa tu memang tak tahu apa-apa pun pasal teater. First year masuk kan. Bila second year tu dia orang cari siapa second teater yang kita bawa, Kasidah Terakhir. Kasidah Terakhir. Waktu tu aku sendiri sebagai pengarah projek lah. Dan So, selepas tu baru Teater Ragang. So genre untuk Kasidah Terakhir tu saya first time dengar. Kasidah Terakhir tu genre dia macam mana? Kasidah Terakhir dia membawa genre drama. Tapi dia more Islamic story lah. Kira kan bang, kalau yang macam first time korang bawa tu kan tak tahu apa-apa. So macam mana korang buat? Macam mana abang first time kan. Tapi abang masih tahu. Macam mana abang bekerjasama lah ataupun bekerja sebagai first timer dekat Kelana Production pada masa tu? Masa first time tu kita orang masa first year tu memang tak tahu apa-apa. Buat Dewan Persidangan tu kata orang datang pergi bertanding, memang kita orang cari pengalaman lah dulu kan. Kita orang tak tahu apa benda dan masa tu belum ada lagi Kelana Production. Jadi Kelana Production ni untuk audience yang nak tahu, Kelana Production ni dia ni stands for Kelab Lakon Kinabalu lah. Kelab Lakon Kinabalu. Jadi dia di-establish pada tahun 2015. Waktu tu aku second year. Dengan ada seorang kawan ni lah kan. Abang lah yang establish Kelana tu. Okay. Waktu tu lah. Dan first year kita orang di bawah 8 Stage Production.
Eight Stage Production. Oh, nama lain lah. Nama lain. Jadi dekat Eight Stage Production tu kita orang first time masuk, memang kita orang tak tahu apa-apa pasal teater. Kita orang cuba pergi je lah masuk bertanding kan. So bila dapat pengalaman tahun kedua tu kita orang cubalah bawa teater Kasidah Tahir. Kelana Production ni macam nak cerita dengan korang korang tahu tak macam mana Kelana Production ni dicipta? Tu kalau abang nak cerita boleh? Boleh cerita. Kelana Production ni dia tahun 2015 aku sebagai pengarah projek waktu tu kan. Jadi masa tu serious talk lah kan, JDT Johor FC pun tengah berubah kepada JDT. Rebrand jugalah. Aku pula orang Johor kan, kita bangsa Johor. Alamak. Tak adalah, kita talk tepi lah. Tapi masa tu memang TMJ tengah rebrand Johor FC kepada JDT. So aku ambil inspiring dia tu, dia punya inspirasi tu, rebrand Johor FC kepada JDT yang sekarang ni. Aku try lah untuk stage kita tukar kepada Kelana Production. Sebenarnya banyak pada asalnya Kelana Production ni banyak nama yang kita orang ada seorang kawan aku ni kan, memang kita orang dua je yang pelajar fakulti seni persembahan drama dekat college ni masa tu dalam lulusan drama pada tahun second year. Dan aku pengarah dan dia juga timbalan pengarah projek. Dia ni Alam Shah nama dia. Dan kita orang tangga blok E tu jadi saksi lah. Jadi saksi nama Kelana Production ni dicipta. Wow, dekat tangga blok E ni. Tangga blok E. Oh, okey. Blok E kan, tak silap aku blok lelaki kan. E kan. Betul lah. E dengan F, betul. Kita orang duduk kat tangga tu, kita macam, apa nama kita nak bagi kat production College 8 yang latest kan, bila macam kita nak rebrand ni kan. Macam-macam nama yang keluar lah. Antaranya Kepialu lah. Kepialu, Kelekatu, Kelab, Lakon, Kinabalu, apa benda entah. Even aku tak tahulah benda ni sensor ke tak kan. Even Ketum pun pernah ada kan. Kelab Teater Universiti Malaya. Tak Macam tu sensor. kan. Ketum Lu kan. Kelab Teater Universiti Malaya, Kinabalu. Tapi kita macam apa benda nak bagi nama kan. Last dia keluar lah nama Kelana. Dia mula-mula macam member aku ni tanya tak macam perangkap ke kan. Betul. Sebab nampak macam perangkap Kelana kan. Dia cakap apa signifikan Kelana kan. Dia cakap Kelana Kelab Lakon Kinabalu. Sebab kolej ke-8 UM ni memang kolej kediaman Kinabalu kan. Jadi kita pun carilah Kelab Lakon Kinabalu. And then kawan aku macam balik tu kita terus buat logo. So that Kelana ni maksudnya adalah pada aku dia akan sentiasa bergerak lah. Dia akan sentiasa berkelana daripada satu tempat ke satu tempat. Dia tak akan habis dekat Kavita je. Macam tu lah. Itulah maksud asal dan macam mana Kelana tu ditubuhkan. Dan alhamdulillah Kelana Production dah 10 tahun dalam kancah. Kalau di Universiti Malaya ni dalam kancah Carnival Theatre Universiti Malaya ni dah 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ni juga Kelana Production telah menyumbang kepada Kolej Kediaman Kinabalu 3 kali johan. Yang pertama melalui Teater Ragang. Yang kedua Teater Keranda 13. Okey. 13. Ragang kita cerita sikit lah. Ragang ni dia cerita pasal puak orang asli yang dah hampir pupus, yang cuba nak menyelamatkan kaum dia lah. Kaum dia ni dah nak pupus. Jadi Ragang ni lebih kepada patriotism punya cerita. Lepas tu Keranda 13. Keranda 13 ni isu dia berat. Tapi dengan garapan waktu tu pengarah orang lain. Pengarah dan penulis Keranda 13 adalah Roy D. Rokidi. Ragang pun sama. Kasidah Tahir, Ragang, Kerana 13 sampailah hari ni. Kebanyakan skrip Kolej 8 ni kita pakai skrip Roy D. Rokidi dan pengarah je yang kita berbeza-beza sikit lah. Tapi sebelum aku masuk memang Roy D itulah yang mengarah dan jadi jurulatih untuk Kolej untuk Kelana Production waktu tu. Dan Kerana 13 ni memang isu dia berat sebab kita membawa isu peristiwa 13 Mei. Tapi kita tak sentuh pun isu rusuhan tu. Rusuhan tu berlaku di luar. Kita ceritakan perpaduan yang ada di dalam rumah ni, di mana dalam rumah ni yang terkurung tu adalah kaum Cina, kaum Melayu,
macam mana dia orang bersatu untuk selamatkan diri dia orang masing-masing dalam rumah tu. Kiranya di sebalik Jadi, rusuhan tu lah. Di sebalik rusuhan tu sebenarnya ada perpaduan dalam masyarakat setempat waktu tu. Dan seterusnya tahun 2025 lah, Iskul Mapan-Mapan yang baru-baru ni lah dipentaskan pada tahun 2025 dan juara. Sekali kita Kelana Production dapat tempat ketiga tahun 2024 melalui teater orang asing karya Hariri Jalil. Saya juga pengarahnya. Dan sekali kita Kelana Production pernah dapat anugerah khas juri. Sebelum teater orang asing pada tahun 2023. Itu teater melalui teater Pelarian Perang. Pelarian Perang ni cerita dia mengenai isu Palestin yang sekarang yang bukan sekarang, daripada dulu sampai ke hari ni. Jadi isu dia memang pasal Palestin dan Israel lah. Jadi kebanyakan cerita-cerita yang dibawa oleh Kelana Production dalam masa 10 tahun ni, alhamdulillah lah, selain menang, kita juga banyak memberi manfaat kepada penonton-penonton yang datang melalui cerita-cerita yang Kelana Production tu bawa. Betul, based on serba sedikit mengenai Kelana Production dan Carnival Theatre Universiti Malaya sewaktu zaman saya lah sehingga hari ni. Kiranya kalau katalah kita bukan juara sekalipun, Kelana dah bawa banyak cerita yang banyak bagi manfaat ke orang, bagi ada nilai. Ya, betul. Saya setuju. Sebab abang pun memang abang mostly cerita yang abang bawa based on apa yang abang cerita tu memang banyak benda yang isu sensitif sebenarnya. Betul-betul. Tapi dari hasil pengarahan tu lah yang membawakan isu tu, dia memberi pengajaran kepada orang ramai. Sebab kita apa-apa pun kena balik juga kepada konsep teater tu sendiri. Teater tu dia memberi didikan kepada penonton, kepada pelakon, kepada kru production yang hadir kan. Jadi benda tu sedikit sebanyak pertandingan is pertandingan lah kan. Tapi cerita apa, isu apa yang kita nak sampaikan. Supaya sampai ke hati penonton lah. Jadi kan bang, kita tahu pada tahun ni 2025 Kelana Production telah berjaya memenangi Kavita tahun ni. Dan mestilah kalau story yang dah menang, dia mesti nak tahu sambungan dia. So kalau kita tengok, betul. Mesti ada sequel selepas dia kan. So boleh tak kongsikan sedikit cerita selepas Iskul Mapan-Mapan tu, apa yang jadi sebenarnya? Selepas Iskul Mapan-Mapan? Apa yang jadi? Betul. Menang lah. Janganlah yang menang lah. Kita nak tahu yang apa jadi selepas. Jadi selepas tu. Selepas pementasan Iskul Mapan-Mapan, kemungkinan besar juga kita akan aku tengah cuba untuk bawa teater ni ke satu level yang lebih profesional. Which is kita kalau boleh tak nak hanya penonton di Kavita je yang menonton. Kita nak orang-orang awam, orang-orang luar sendiri datang tengok cerita kita ni. Pada aku Iskul Mapan-Mapan ni dia membawa isu pendidikan. Isu kanak-kanak tanpa dokumen. Jadi kemungkinan besar tu ada untuk Iskul Mapan-Mapan ni di restage semula. Di mana atau bila tu itu tak pasti lagi lah kan. Tapi angan-angan tu kena ada lah. Tapi selalunya tak adalah selalu. Kalau ikut pengalaman aku, Ragang tu lepas kita orang menang, dia dipentaskan sebanyak 3 kali di luar. Oleh Kelana Production atau tak? Tak. Which is masa tu Kelana Production dikutai oleh aku sendiri kan. Kita orang bawa Ragang tu keluar. Kita orang bawa ke festival teater Selangor. Tapi still lah yang bawa tu Gigi Kelana kan? Kebanyakannya, tapi bukan mostly Kelana. Kita dah campur-campur. Sebab masa tu dah ada Kelana Production, pelakon dah ada yang bekerja, ada yang dah balik kampung kan. Jadi kita rekrut lah, bercampur lah dengan pemain-pemain teater di luar kan, yang profesional, student-student daripada APT lain. Dan Ragang tu dibawa ke Festival Teater Selangor dan waktu tu kami dapat Niab Johan untuk Festival Teater Negeri Selangor, dan selepas tu kita pentaskan di Dewan Bahasa. Persembahan lah. Persembahan selepas dapat Niab Johan tu. Dan sekali lagi selepas COVID, yang itu rakaman. Daripada dapat funding dana daripada Cendana masa tu. Cendana? Cendana ni satu badan
yang menguruskan dana-dana seni kreatif ni lah. Oh. Daripada segi drama pentas. Diorang bagi fun lah kepada Muzik, orang-orang yang nak buat seni-seni ni. Ya betul. Nak mempentaskan seni. So Ragang tu sendiri dah 3 kali dipentaskan. So mungkin Iskul Mapan juga boleh menuju ke arah tu kot. Lepas ni kita cubalah kan. Faham? Okay bang, Tu je kita lah. kan dah cerita banyak pasal Kavita, pasal Betul? Iskul Mapan. Pasal teater. So, kita nak tanya buat cerita experience abang sendiri as pelakon. Betul. Abang kan dah banyak seniman lah berlakon. kita yang kita Betul. kira. So kan, sepanjang abang berlakon ni, tak kisahlah filem, drama ke teater, cuba abang cerita like macam karakter-karakter yang abang pernah bawa ke sepanjang abang berlakon ni. Pengalaman saya sebagai pelakon mostly teater lah. Teater banyak kalau nak cerita watak-watak sebenarnya ni kan, dalam kalau dari segi pentas kan. Antaranya kalau di pentas teater, Apa yang paling rasa paling dekat dengan abang lah? Paling Karakter yang paling memorable dekat bagi abang. abang. Yang sampai sekarang abang boleh lakonkan sekarang juga contoh. Uish. Contoh. Dah lupa lah, Contoh. tak ingat lah. Kalau in term of theater, watak-watak yang aku selalu bawa ada je yang aku bawa watak fiction, ada je watak orang sebenar yang aku bawa kan. Kalau watak-watak fiction ni banyak, which is macam Ragang, kalau kasih data akhir, Bukhari. Ragang tu abang jadi Ragang lah kan? masa tu? Ya betul. Kan? Ragang, kalau kasih data akhir tu Bukhari, lepas tu ada banyak lagi karakter-karakter fiction. Tapi kalau karakter yang orang yang betul-betul pernah hidup, yang aku sendiri pernah bawa, watak Mansur Adabi. Mansur Adabi. Kau tahu tak Mansur Adabi ni siapa? Generasi dengar, korang ni, pernah dengar. generasi korang ni mesti tak tahu kan? Pernah Kau dengar pernah lah. kau pernah dengar Sure pasal lah. Natrah? Betul tahu Natrah. lah. Mansur Adabi ni dia ni kisah benar. Betul. Kat Singapura kan bang? Dia pernah dia berkahwin dengan Natrah. Natrah ni seorang warga negara Belanda berumur 15 tahun. Waktu itu tahun saya lupa. Mansur Adabi ni kisah dia mungkin dalam 40-an rasanya, 40-an 50-an macam tu lah. Dan waktu itu kalau mengikut undang-undang Islam, perempuan yang dah akil balik boleh menikah. Okay. Tapi selepas peperangan dunia kedua tamat, keluarga Natrah ni cuba nak ambil Natrah ni balik. Dan dia nak bawa balik ke Belanda. Masa perang dia bagi Natrah ni untuk dijaga oleh keluarga angkat orang Melayu, Mak Minah ni. Dan masa tu Mak Minah kahwinkan dia dengan Mansur. Mansur ni kalau tak silap aku lupalah, dia anak buah kepada Mak Minah ni macam tu lah. Kiranya family dia nak ambil balik lah. Family dia nak ambil Stop balik. kahwin. Ya betul. Dan diorang fight dekat mahkamah Singapura. Di Singapura, mahkamah tinggi, aku lupalah nama dia. Dan mengikut undang-undang Mahkamah Singapura tu? British pula, mengikut undang-undang British, perempuan atau lelaki yang nak berkahwin atau memilih kehidupan sendiri perlu berumur 18 tahun. Jadi kat situ dia orang fight dekat Singapura. Tapi isu Mansur Adabi dengan Natrah ni, pasal isu hubungan tu, dia jadi rusuhan di kala itu. Dia menjadi satu rusuhan which is satu kalau korang ada baca dekat mana-mana kan, Singapura penuh sehingga ke Tambak Johor. Sebab kes dia orang. Ya, orang daripada tanah Melayu ni nak masuk ke Singapura waktu tu. So masa tu dia bukan Dan isu, dia menjadi satu rusuhan waktu itu lah. dia bukan isu pasal orang kahwin je kan. Orang macam ada isu agama juga kan. Sebab tu jugalah. Termasuk dari Dr. Muhammadin Helmi, UMNO masa tu, Muhammadin. Tun Hussein On, banyak isu-isu ni lah waktu itu. Itu pengalaman aku bawa watak orang yang pernah hidup, which is Mansur Adabi. Itu watak non-fiction lah kan. Dan kalau dekat drama dan di screen lah. Kalau di screen untuk filem, aku belum masih mencari peluang. Aku nak kata banyak sangat berlakon pun tak juga. Dalam teater tu banyak, tapi untuk screen tu pengalaman tu adalah. Cuma rezeki tu untuk filem aku belum sampai ke tahap tu lagi. Tapi untuk drama dengan kebanyakan watak yang aku dapat adalah watak jahat dan watak psycho. Faham? Antaranya drama TV Al-Hijrah Ustazah Robotik, watak psycho. Lepas tu dengan View,
View. original Oh, series, nenek View. bungkuk nenek bungkuk 3. Dia dekat View. Oh, Nenek bungkuk 3 pun aku diberi peranan untuk membawakan watak orang yang psycho kan. Masa tu Ah. barisan pelakon untuk Nenek Si Bongkok 3 tu Oh, barisan pelakon Quiet. Nenek Bagus bungkuk juga 3 tau. tak silap aku 2 tahun lepas kot dia Ha. ditayangkan di View. Banyaklah pelakon-pelakon yang terkenal, antaranya Merkin, Han Hakim, Sarah Ali, Sarah Mat Lubis, Syazwan Zulkifli, Syarah Muslim, Sherry Melis, siapa lagi, Sofia Jane. Memang ramai lah waktu tu kan. Tapi kebanyakan watak yang aku selalu bawa dekat skrin, watak tu lah. Dia tak pernah lagi watak yang baik kan. you dah minum ke? Tak pernah lagi lah kan. Cuba abang nak cuba kan. Tapi kalau abang prefer tak watak-watak tu atau tak juga? Aku prefer seronok je bawa watak-watak macam tu. Sebab bagi aku karakter-karakter tu, semua karakter yang kita perlu mainkan, semua ada dia orang punya, apa kata orang, semua ada dia orang punya pemberat masing-masing. Faham. Jadi Ada function lah dekat cerita tu kan. cuma banyak dan sekarang ni banyaklah juga yang selain daripada tu, selain daripada watak psycho, baru-baru ni juga aku diberi peranan watak inspektor polis yang undercover. Bukan inspektor polis yang berpakaian seragam ni kan. Jadi watak-watak yang sebegitulah untuk skrin. Macam telemovie banyak ada watak-watak yang sebegitu. Faham? So, bang, sebagai kita tahu abang ni banyak directing teater lah kan. Jadi abang isu pasal directing pengarahan ni, mesti abang dah tahu macam mana flow dia. Bukan dari sebab bagi saya teater dengan filem beza dia macam dari segi kamera je. Satu guna kamera, satu dipentaskan. Mostly beza yang ketara tu lah kan. So dari segi abang, industri filem dekat Malaysia ni, apa pendapat abang pasal industri filem dekat Malaysia? Sebab mostly kita tengok pada tahun ni je, genre dorang lebih kurang sama je. Contoh kan pengarahan daripada Syafiq Yusof. Dia banyak bawa kisah, contoh genre pasal polis, jenayah, semua benda tu. Apa pendapat abang pasal benda tu? Adakah bagus untuk industri filem Malaysia ataupun tak? Itu aku betulkan sikit lah. So genre-genre yang korang masukkan yang dibawa oleh Syafiq, kebanyakannya genre-genre yang action. Sama, action yang sama. Action filem. Adakah benda tu bagus ataupun tak kepada industri kita lah? So far sebagai abang orang yang terlibat dalam industri. Okay, kalau daripada segitu, aku boleh kongsi dekat korang. Maksud korang adalah kenapa genre-genre yang ada sebegitu sama, diulangkan. Faham? Adakah mengejar Kiranya populariti tu? banyaklah cerita yang sekarang ni kita tengok filem action. Action je. Kalau tahun ni action, semua filem action je Malaysia keluarkan. Adakah tu template untuk mendapatkan populariti ataupun tak? Bukan. Pada aku, seni ni dia adalah satu komoditi. Komoditi dan dia bersifat seni ni dia ada satu structure yang tak formal. Yang ada jadi aku bagi contoh yang mudah lah kan untuk korang berdua faham kan. Kenapa dekat Malaysia ni kan kita ada banyak kedai fast food. Okay. Ada banyak kedai fast food ataupun coffee shop. Ada banyak coffee shop kan. Kenapa orang pergi ke kedai-kedai macam tu? Trend. Ikut trend. Tak juga. Kalau kau tanya aku macam fast food, kita ada banyak sangat. Which is antaranya McDonald, KFC. Convenient lah benda tu. Apa? Kyochon, banyak lah kan. Sebab demand. Sebab dia ada demand. Sebab orang memang pergi. Kita memang cari. Orang-orang Malaysia ni memang pergi ke kedai macam tu untuk cari makanan-makanan yang sebegitu. Itu yang contoh yang kita nampak buah lah kan. Dan kalau kita nak nampak lebih mahal sikit, mungkin aku boleh bagi contoh rumah lah. Kan? Rumah ada banyak.
yang orang jual dan ramai juga orang beli. Orang tahu rumah tu mahal, tapi orang beli juga. Dan banyak rumah yang dicipta, yang dibina. Sebab ada demand. Dia konsep dia sebenarnya supply dengan demand. Lebih kepada benda tu lah. So industri filem pun apply benda yang sama lah. Yalah. Sebab apa maksud aku macam tu, kita pergi ke negara-negara yang maju, lebih maju untuk korang faham, kita pergi ke negara Korea. Okay, Korea. Okay. Dekat Korea, orang selalu Korea ni dia adalah satu negara yang mengeluarkan distribute drama dan filem dekat dunia sekarang ni nombor satu. Nombor satu Banyak sekarang sangat lah. industri dorang. Sebab Yep. banyak sangat cerita. Yep. Tapi aku tanya engkau kalau dalam drama Korea lah, kita ambil beberapa drama Korea yang aku pun dah lama tak tengok. Kebanyakannya contohlah kita pergi kepada zaman-zaman aku tak tahu lah korang tahu ke tak kan. Descendant of the Sun. Di sini Tak, orang tahu. tahu. Descendant of the Sun cerita dia pasal apa? Asal askar dengan doktor tu lah. Pasal askar dengan doktor kan, pasal perang apa semua kan. Betul. Tapi bila sampai dekat tengah cerita, adakah korang perasan bila sampai kat tengah cerita, adakah cerita ni cerita pasal askar ke dengan doktor ke ataupun cerita pasal romance? Romance lah. Cintaan. Romance kalau aku Sama juga macam sekarang ni, aku tak ingat lah drama The Atypical apa benda dah lupa lah. typical Dia cerita dia pasal family scammer. family scheme. Family scammer Korea lah. Korea. Oh, Tapi Korea tak lama. sampai kat tengah cerita, kau tengok mana-mana kau tengok formula drama Korea, tak kisahlah cerita apa drama yang kau tahu. Sebut aku sikit. Dah lama tak tengok ke Drama Korea. Yang popular kalau zaman abang kot Goblin. Goblin. Okay, Goblin. Cerita pasal Pasal tu lah Goblin supernatural pasal something supernatural apa betul? semua kan. Pasal contoh Hotel Del Luna. Okay, Teleluna. Cerita pasal tangkap hantu apa semua kan. Tapi back then formula dia orang ni bila sampai kat tengah episod, sampai kat dah separuh cerita tu, kau tengok balik, dia adalah cerita macam Hotel Del Luna kan. Dia cerita dia pasal tangkap hantu ke pasal bercinta? Cinta lah. Cinta lah kan. Cerita dia cerita doktor apa? Doktor aku lupa lah. Doktor Siapa pelakon dia bang? aku dah tak ingat nama pelakon dia. Tapi dia memang banyak cerita dia pasal orang sakit, dia cerita dia gunakan term doktor ni kan. Term penyakit, virus apa semua. Tapi back then sampai separuh tetap kembali kepada percintaan. Faham Kenapa? lah. Sebab Sebab- tu nak highlight lah benda awal tu kan. Macam orang highlight sekejap je, lepas tu kepada romance terus. Sebab demand tu. Sebab Kira demand macam tadi tu nak lah at the end orang akan Sebenarnya cari juga kan, romance tu. romance. sebenarnya. Dan kalau kau tanya aku, drama-drama di Malaysia, orang still pakai formula tu. Ya. Banyak Betul. sangat cerita. Betul lah. Orang still pakai formula tu. Dan kalau kita berbalik kepada filem, kenapa genre action di Malaysia ni banyak yang orang kejar, banyak bila action je banyak orang tengok. Bila action je banyak orang tengok. Contoh Mak Kilau, Blood Brothers, apa lagi? Sharif, Sheriff. Lagi yang terbaru ni Gayung kan. Gayung silat tu. Semua genre yang action. Sebab demand. Orang kita ni suka tengok benda-benda yang action. Benda-benda yang aksi, drama-drama. Okey, aku kongsi sikit pengalaman aku sebab semasa aku belajar dulu, aku pernah mengikuti program pertukaran pelajar dekat Korea Selatan, dekat Sejong University. Aku ada seorang kawan Korea ni. Aku dengan kawan aku dengan si kawan aku ni, Korea tu lah. Hyun Sok ni, nama dia Hyun Sok, Kim Hyun Sok. Kita orang pernah tanya dia. Dekat Korea ni, ada ke orang kaya? Ramai ke orang yang betul-betul kaya sebab kita tengok drama dia orang macam kaya kan. Aku cuma masa tu baru ada kawan Korea ni, kita tanya lah. Betul ke dekat Korea ni memang bisnes dia orang bisnes juta-juta kaya terus Dia belikan semua girlfriend orang dia cakap. kereta kan. Dan jawapan dia adalah no. Kita orang susah. Faham? Kita orang susah, kita orang struggle nak cari kerja. Tahun bila tu bang? Generasi aku masa exchange tahun 2015 ke 16. Kita orang susah nak cari kerja. Dan aku pergi ke Korea Selatan, benda tu yang aku nampak.
Memang tak seperti So, Memang tak seperti dalam reality dia- drama. Ya. faham? Memang tak seperti dalam drama. Sebab bila aku pergi sana, aku nampak orang-orang yang baya-baya mak-mak kita yang dah 60, 50, 60, kau tahu dia orang kerja apa? Aku nampak sendiri dengan mata aku. Dia orang kerja landscape. Pulau tanah, gembur tanah dekat tengah-tengah jalan raya. Bagi brosur. Perempuan Sampaikan dekat Korea, kawan Korea aku cakap, kalau ada orang bagi kau brosur makanan ke apa, kau ambil je walaupun kau tak nak. Sebab kalau tak habis, dia orang tak dapat gaji. Uish. Nak ceritakan sebenarnya kehidupan dia orang tu susah. Kiranya yelah, apa yang dalam drama tu sebenarnya rekaan lah. Ya, Mostly sebab rekaan. sebab apa aku cakap, aku tak nafikan macam yelah orang akan selalu cakap cerita ni sama je. Kenapa cerita ni sama je apa semua kan. Tapi daripada segi sudut pandang aku mungkin berbeza sikit lah kan. Sebab benda tu yang orang nak tengok. Kita tak nak tengok benda yang tu reality. Kau percayalah maksud aku adalah pada fantasi sikit. sebabkan kita ni kalau senang cerita, kalau kau lapar, kau makan, kau cari nasi, betul? Tapi kalau soul kau lapar, kau cari apa? Kau cari seni. Kau cari kau cari TV, kau cari drama untuk kau release. Betul. Untuk kau release kau punya tension ni, weh. Jadi kat situ kau boleh tengok drama, kau macam apa kata orang, bawa kau ke satu dunia yang berbeza. Dan Imaginasi. sebab tu kau pernah dengar kan? Korang pernah dengar isu dekat India pawagam kena bakar? Tak Kau tak pernah dengar? tak pernah, tak Oh. pernah. Ada satu kisah dekat India ni, director dia, aku tak ingat tajuk movie dia apa. Tapi kalau korang Google, korang akan jumpa lah. Tak ingat tajuk movie dia apa. Selalu korang tengok cerita India, cerita-cerita Bollywood, semua happy ending. Betul. Tapi pengarah tu bawa cerita yang real dan sad ending. Cerita apa bang? Penonton-penonton India tak boleh terima. Dia orang bakar panggung wayang tu. Oh, kiranya Sebab dia orang cerita tu cakap sad ending. kita orang dekat sini dah cukup susah. Kita orang hidup ni susah. Kau bagi lagi cerita yang Sedih. sedih kat kita orang. Apa yang tinggal untuk kita orang, apa yang ada untuk kita orang happy. Faham. Betul. Itulah maksud aku kenapa yang korang tanya kenapa genre-genre ni template dia lebih kurang sama. Sebab itu. Sebab kita sebagai manusia, kita kadang-kadang ada benda yang kita tak dapat capai. Tapi kita melalui TV nak- tu lah kita dapat Ya, dapat benda tu. ya betul. Imajinasi Itulah dia punya sedikit sebanyak yang aku boleh cakap mengenai genre-genre yang berbeza. Faham? Pada pendapat anda Abang, kita tahu kan genre filem kan, action, tapi ada tak like abang punya preferable genre yang boleh dibawakan dekat Malaysia ni? Genre apa yang rasa abang kalau kita bawa ni mungkin akan meletup juga seperti genre action? Ataupun abang rasa genre tu underrated. Oh faham? Balik semula kepada cerita yang tadi lah. Kan? Sebab soalan yang ini dia berkait je dengan Yang sebelum soalan tadi betul? dia still kembali kepada demand. Kalau kau bawa cerita-cerita yang bukan demand, ialah supply, maksudnya ada penonton-penonton di Malaysia yang suka tengok drama, yang suka tengok movie-movie yang bukan berbentuk aksi, bukan berbentuk love story kan. Ada tak yelah kita faham. Ada ke yang abang prefer? Abang rasa kalau kita Kalau bawa di ni Malaysia aku prefer yang memang betul-betul aku nampak kurang lah. Fiction, science fiction lah. science Okay. fiction. Science fiction kita kurang. Memang sikit lah. Betul? Science Kita fiction banyak kita lebih tak banyak. kepada non fiction lah kan. Kita banyak Betul. lebih kepada action, Cerita drama. family. Sebab faham juga sebab kalau kita buat non fiction nanti kita cakap macam Tak real, tak tak real. real. Dia macam Sebab movie-movie. kita banyak tak banyak filem-filem di Malaysia yang bergenre science fiction. Faham? Kalau kau tanya aku prefer mungkin lah science fiction lah. Contoh ada tak yang abang boleh jadikan reference? Contoh kalau Ikut ada director underrated yang nak buat movie tu kan. kalau dekat Malaysia ke dekat luar negara? Dekat Malaysia lah. Dekat Kalau Malaysia ke ataupun kalau Malaysia yang memang kita tahu yang sentiasa bawa genre science fiction, Aziz M. Osman lah. Kan? Yang antara filem-filem dia X-Ray, dan ada lagi aku sebelum ni aku tak ingat siapa dari pengarahnya.
Majika. 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 Ha. Favourite Kita apa lagi ya? Dan satu lagi cerita-cerita hikayat. Hikayat. Cerita-cerita pasal orang. Cerita hikayat. Dokumentasi orang lah. Cerita-cerita macam contoh yang KRU pernah bawa sebelum ni, hikayat Burung Mahawangsa. Oh, ya. Legenda Tu best. PGL Putih Gunung Redang. Benda-benda macam tu lah. Tu best. Ya, saya suka Genre-genre cerita-cerita macam macam tu tu. tau. Tapi Ya. itulah tak banyak. Betul. Tahun ni memang tak ada lah. Memang tak ada. Paling-paling gayung. Kan? Okay. Kalau Rabia pula ada? Kalau saya lah yang saya tanya abang. Kadang-kadang cerita macam saya cakap kadang-kadang cerita yang kita bawa, setiap cerita tu kan dia karakter lain-lain kan. Abang, mungkin abang tadi cakap abang banyak bawa watak psycho, jahat. Betul. Tapi kan kalau lah disebabkan abang terlalu bawa cerita tu, mungkin mudah untuk abang serap karakter tu. Tapi like how macam mana nak differentiate kan bila dah abang dekat real life. Kiranya abang nak buang karakter tu macam mana? Macam mana off karakter abang lah. Macam mana abang offkan karakter. Kadang-kadang kalau kita terlalu berlakon, terlalu latihan setiap hari Kadang-kadang ni. orang terlampau Boleh menjiwai kan benda tu kan. Kalau mengikut kepada apa yang pensyarah-pensyarah aku pernah ajar lah. Tips lah. Tips dari pensyarah abang ni. Kalau kau nak jadi pelakon yang bijak, yang pandai, yang kau kena tahu kau kena tahu dia punya, kata orang, the line between grey line white dengan black tu kan. So kau kena tahu, kau kena sedar diri, kau kena sedar ruang, kau kena sedar dekat mana kau berada. Faham. Dan maksudnya kalau aku tak tahu macam mana aku buang karakter tu. Tapi kalau ikut pengalaman, selalunya kita kena differentiate lah antara kehidupan realiti dengan kehidupan yang betul, yang sebenar lah kan. Cuma kadang-kadang bila kita terlalu menjiwai, kau sebagai pelakon kau kena bijak lah. Kau kena tahulah bila masanya untuk kau simpan karakter tu dan bila masanya untuk kau buang karakter tu. Ada tak cara abang sendiri yang abang apply benda tu? Cara nak tahu bila nak offkan karakter? Aku tak tahu nak cakap, tapi kalau kalau kawan-kawan aku, dia cakap kalau kau tak boleh nak buang sangat, kau pergi mandi wajib lah. Oh, okay. Dia satu, bukan Tips apa baru maksudnya lah. satu, dia tak tahulah kan, tapi maksudnya kalau dengan kita orang selalu cakap kau pergi mandi wajib lah. Kau ni dah tahu. Dia buang dia main. Betul ni. Faham. Pergi mandi wajib. Sebab dia satu simbol yang untuk kau buang benda-benda kotor dalam badan, apa kan, kita tak tahu lah benda. Jadi kita anggap benda-benda tu kita buang lah. Okay, kalau abang pula kan sebagai director, mestilah abang ada like preferable pelakon. Contoh abang nak bawakan satu filem ataupun teater ke, drama ke, apa barisan pelakon yang abang nak? Dan apa filem dia? Uish, soalan ni menjerat ni. Pilih je nama, lepas tu Tak apa, bagi je boleh. reason Tak lah. sikit. Kalau tanya aku pelakon ni sebagai ini pada pendapat aku lah. Tak tahulah kalau orang lain. Tapi kalau pada aku, pelakon ni dia nombor 2. Nombor 2. Dia nombor 2. Cerita first. Yep, betul. Cerita tu first. Sebab ada satu quote, aku tak ingat lah nama dia. Dia American filmmaker. American filmmaker. Martin Scorsese, tak silap aku nama dia lah. Aku Martin lupa lah nama dia. Dia pernah quote, a good storytelling comes from a good play. Faham? Dan benda tu memang benda pertama sekali adalah skrip. Kalau aku sebagai pengarah, aku tengok pada skrip lah. dulu. Dan selepas itu barulah kau boleh pergi kepada line up pelakon. Pelakon yang kau nak pergi. Mengikut kesesuaian cerita tu sendiri. So, maksudnya abang prefer je lah siapa-siapa. Tapi tengok skrip tu dulu. Ya, betul. Dan korang kena tahu dekat Malaysia ni, pengarah, kalau macam contohlah kalau macam aku sebagai pengarah pun, nombor 1 dalam filmmaking di Malaysia adalah executive producer. Executive producer ni adalah orang yang mengeluarkan duit, mengeluarkan fund. Jadi
kadang-kadang kau sebagai pengarah, kau nak pelakon ni kan, tapi executive producer kau akan cakap aku nak pelakon ni. So power kau sebagai pengarah dekat situ Kurang dekat Malaysia ni dikontrol oleh orang-orang yang macam tu lah, yang EP. Tak nak kena ikut dengar dia. So that kadang-kadang kau sebagai pengarah, kalau dekat teater kau masih ada autonomi tu. Dan kalau dekat TV ke apa ke kan, which is kalau katalah station ke kan, kadang-kadang dia orang nak pelakon tu. Faham? Jadi nak tak nak kita kena bagi juga kan. Betul. Dan selalunya sebab kalau kat Malaysia ni kau datang, kalau drama kau mengarah, skrip tu semua dah ada. Dan kadang-kadang cast line up kau pun dah ada. Faham. So macam mana secara profesional kau build chemistry, kerjasama untuk bekerja dengan pelakon-pelakon yang macam tu. So maksudnya mostly industri filem kita ni, filem-filem yang kita ada ni sebenarnya pemilihan pelakon tu bukan atas pengarah semata-mata lah kan? Betul. Oh, faham. Dia pengarah, penerbit, penulis skrip kena duduk sama-sama juga. Kita tak boleh, maksudnya kadang-kadang kalau kita seorang, kadang-kadang kita ada preference yang memang betul-betul kita nak, kita boleh bagi justification lah dekat dia orang. Kenapa kita betul-betul nak dia. Macam tu lah, sebab tak ada orang yang boleh jadi dia. Contohlah macam tu kan. Boleh faham? Okay, kalau abang sendiri kan, abang prefer mana? Filem, drama, Filem teater? atau teater? Drama, teater? Abang prefer. Abang prefer mana Tak kalau kisahlah directing ke, play ke. pelakon ke apa-apalah? Ha. Abang rasa mana yang lebih dekat dengan Dekat abang dengan lah? abang, ha. Sebagai pengarah ke pelakon? Okay, Tak dua side kisah. lah kita tanya. Okay. Satu Sebagai pengarah? Dia tak kisahlah satu kalau kau actor. sebagai pengarah dan pelakon ke. Tiga medium ni sama dalam bidang seni. Tapi tiga-tiga ni ada cabaran dan apa kata orang, cabaran dan Perbezaan benda yang dia. ada perbezaan dia. Kalau kau tanya aku sebenarnya prefer tiga-tiga. Sebab apa tau? Sebab bila kau dalam teater, kau sebagai pengarah dan kau sebagai pelakon. Kalau kau sebagai pengarah di dalam teater, kau bekerja dalam satu ruang kotak pentas yang besar. Okay. Dan kau tahu show yang kau buat tu kau tak boleh nak cut, tak boleh nak potong. Betul. Kau kena jalan je cerita kau tu. Jadi benda tu memerlukan latihan. Dan sebagai pelakon benda tu bagus. Sebab dekat dengan teater, sebagai pelakon kau bekerja dengan full daripada head to toe. Daripada kepala ke kaki kau akan bekerja. Daripada segi persediaan watak, persediaan semasa latihan apa semua, kau ada masa untuk build karakter kau. Tapi kalau kau pergi kepada drama pula, drama ni dia long form. Dia masuk ke long form ni dia berepisod. Ada on off dia kan. Jadi kalau kata sebagai pengarah pula, kau bermain dekat skrin. Kalau teater tu pentas. Drama ni kau pergi kepada skrin TV, skrin telefon, tab ke apa kan. Jadi dia pergi kepada permainan skrin. Jadi kat situ macam mana kau nak pemilihan pengarah untuk shot kamera. Shot kamera apa benda yang kau nak ambil, yang kau nak guna. Itu kalau sebagai pengarah. Kalau sebagai pelakon, bila kau bermain dengan drama ni panjang, kau kena tahu episod 1, episod 2, katalah 20 episod. Kau kena tahu lah episod 1 sampai 20 tu dekat episod mana kau punya climax, dekat episod mana kau punya watak, kau punya dia ada banyak, ada climax kecil, climax besar, konflik kecil, konflik besar. So kau kena tahu lah. Sebab kadang-kadang bila kau shoot drama satu hari 16 scene, 17 scene, kalau katalah satu hari tu kau punya scene je 17 scene, scene 1 kau shoot episod 2. Sebab dia tak ikut episod kan bang. Next scene Okay, kau shoot episod 7. Betul. Lepas tu kau shoot balik episod 4. So kadang-kadang Lepas tu kau shoot tempat balik sama. episod 1. So macam mana kau nak differentiate itu kat sini, kat sini karakter aku baru orang nampak, baru orang kenal. Kat sini kau punya karakter baru di reveal. Jadi kau kena pandai susun kau sebagai seorang pelakon. Macam pengarah pun kau kena kawal benda tu. Betul. So kalau teater kan dia build up daripada first minute sampai habis. Dan seterusnya kalau filem juga making dia berbeza juga.
Sebab filem ni kita pula bermain dengan skrin panggung wayang yang besar. Jadi technical dia pun berbeza, equipment dia berbeza. Dan bila filem pun kadang-kadang kalau diberi masa yang cukup, kau kena build karakter, kau kena ada latihan. Tapi bila kau masuk set, memang kau dah tak ada masa untuk eksperimen lah. Kau memang kena fokus dengan apa karakter yang kau nak bawa. Tapi semua benda tu kau kena bekerja juga, pelakon kena bekerja juga dengan director. Kau kena suggest lah juga dekat pengarah kan, apa benda yang kau nak buat kan. Tapi kalau kau tanya aku, ketiga-tiga benda ni aku tak ada preference sebab aku belum rasa lagi ketiga-tiga ni. Filem tu kan. Jadi pada aku setiap semua ni aku nak cuba. Faham? Sebab dia punya cabaran dan persediaan dia tak sama. Lain-lain. Abang pernah main stuntman tak? Stuntman. Jadi stuntman. Pernah tak? Pernah tak jadi stuntman? Stuntman kalau screen yang aku pernah buat dalam view lah, Nenek Pungut 3 kan. View Dia ada jatuh dari bangunan kan? Scene jatuh daripada bangunan. So that kat situ kau kena tahu tinggi jugalah, lebih kurang aku tak ingat lah berapa kaki, mungkin 7 ke 8 kaki kan. Oh, Kau kena free jump kan. Tinggi dalam 7 kaki tu, tinggi-tinggi pintu lah kan? Kau kena jump, kau kena lompat, kau kena jatuh belakang. Masa tu pula director untuk view ni Yusri Abdul Halim kan. Banyak take masa tu. Dia tak nak kau jump biasa je kan. Dia nak kau lompat dan baru kau jump. Tapi benda tu bawah benda berani lah. Bawah tu ada tilam lah, ada lah. safety lah. Kita dah praktis lah benda tu. Selain daripada tu juga ada dalam drama macam contoh Badai Semalam. Badai Semalam. Abang jadi stuntman bukan? Atau Tak, aku berlakon dan ada action, fighting action. Itu pun kena tahu beza juga. Antara stage combat dengan screen combat ada beza. Contoh? Okay, kalau dalam pentas kau bermain dengan penonton yang berada di depan atau di sekeliling kau. Jadi macam mana kau nak trick penonton untuk nampak kau, kalau katalah fighting tu nampak real tapi sebenarnya tak kena pun, teknik je benda tu. Teknik. Dia bukannya memang betul-betul kena. Orang tengok, ish kena ni. Tak. Tapi sebenarnya tak. Itu kalau di pentas. Dan benda tu kau tak boleh, kalau katalah nak buat real fighting tu, kau tak boleh buat selamba kau je. Kan? Dan kau kena percaya dengan rakan lakon kau. Sama juga dengan screen. Cuma beza dia screen, macam mana kau nak trick angle kamera tu. Kau kena tahu kamera tu dekat mana. Kau kena tahu bagi tangan dekat mana, kau nak kena react dekat mana. Supaya kalau dekat kamera tu nampak real. Kalau kata scene tu kau kena tumbuk, padahal tak kena pun. Tapi dekat kamera nampak memang kena. Macam tu lah. Itu antara pengalaman-pengalaman stunt yang aku pernah buat lah. So kalau bagi abang, acting ke stunt lagi susah? Of course lah, stunt. So banyak melibatkan fizikal kan? Stunt fizikal, tapi yelah, acting pun susah juga. Dia tengok orang. Sebab tu kita ni Tuhan tu jadikan berbeza-beza kan. Kalau semua orang rasa berlakon tu senang, banyak dah orang yang jadi berlakon kan. Kalau rasa semua orang rasa stunt tu senang, banyak dah orang rasa stunt tu yang senang, yang lebih senang. Dia tengok kepada minat kita, ke mana kita nak pergi apa semua kan. Tapi kalau kau ada stunt, kau ada bakat lakonan, kau ada package. Kau ada package yang kau boleh jual dekat pengarah-pengarah dan penerbit. Faham? Benda tu lah. Okay, kalau abang pula kan, kita tahu kan, sekarang ni isu baru lah. Nak lari sikit isu kan. Isu baru ni ada seorang influencer lah boleh katakan, ataupun TikTok famous kan. Dia kata seni ni orang yang belajar ambil degree seni ke diploma ke apa-apa lah kadang. Yang penting sambung belajar dalam bidang seni. Dia kata tak ada masa depan. Maksudnya Waste macam your time lah. waste buang masa je belajar benda tu. Apa pendapat abang tentang isu tu? Adakah, of course lah abang sebagai pemegang sarjana muda dalam bidang teater juga kan? Okay. Untuk komen isu tu, aku rasa aku tak menggalakkan macam mana sebagai seorang graduan daripada graduan teater. Of course lah, kita sebagai seorang Islam, kita sebagai manusia, kita tak ada hak untuk apa kata orang
menghina ilmu-ilmu orang lain kan. Betul. Especially tapi aku kalau daripada side aku tak tahulah kalau dia buat tu hanya konten semata-mata ke untuk race bait Race bait betul. Ada orang orang awam kata ke. race bait Tapi kan. kalau anda katalah benda tu bukan konten juga, aku tak salahkan dia juga in term of itu. Disebabnya adalah pada zaman sekarang ni pun kita masih kurang kesedaran tentang seni tu sendiri. Faham? Dan kalau kita nak cakap seni tu kos-kos teater tari ni tak ada kata orang kos-kos bodoh kan. Bagi aku kenapa di universiti nombor 1, Universiti Malaya ni ada tawaran kos tu. Betul, exactly. Kan? Dan semua benda ni sebenarnya ada reason, ada benda-benda yang perlu dibuat. Kan? Aku boleh bagi satu contoh. Aku teringat masa aku borak dengan kawan-kawan aku dekat masa tukar Vita lah. Dia cakap kita orang ada soalan yang macam kenapa seni dekat Malaysia ni dipandang rendah? Kenapa seni dekat Malaysia ni dipandang rendah? Dan jawapan dia bagi aku boleh sharekan dekat orang-orang yang menonton ke kat korang ke kan yang tak tahu. Jawapan dia adalah sebab kenapa dekat luar negara, okey soalan kita orang lah, kenapa seni dekat Malaysia dipandang rendah? Tapi kenapa dekat negara-negara maju, dekat negara-negara yang dah establish kan, seni tu dipandang tinggi. Seni tu dipandang tinggi. Dan jawapan dia yang aku boleh share adalah dia memberi kawan aku ni bukan bidang seni, dia sains komputer. Dia cakap rakyat Malaysia ni sebab negara-negara maju ni dia orang dah sampai peak. Dia orang dah peak. Bukan peak seni. Dia orang punya kemajuan teknologi tu dah peak. Dia orang punya kemajuan tu dah sampai pada tahap yang atas sekali peak. Dia orang dah tak ada kemajuan yang nak dikejar. Bila negara-negara maju ni, dia orang dah sampai kepada teknologi dia orang dah maju. Dia orang cari apa benda, apa lagi yang kurang. Yang kurang. Oh, rupanya kita soulless. Soulless ni maksudnya daripada segi art, daripada segi kekurangan apa kata orang in term of rohani lah. Rohani. Kita kekurangan itu. Jadi kat situ dia orang pandang, dia orang cari pula seni. Di Malaysia kita belum capai lagi peak tu. Kita masih pergi ke negara yang sedang membangun. Bila kita sedang membangun, benda-benda yang ni yang orang tak pandang. Orang tak perasan, orang ketepikan. Sebab kita sedang mengejar kemajuan. Dan aku percaya kalau satu hari nanti kalaulah Malaysia ni, sebab kita ni negara yang sedang bangun, kita third world country kan orang katalah, orang yang kata kan. Padahal tak ada beza sangat pun, tapi kita sedang membangun jadi aku percaya bila kita punya teknologi, kita dah tak ada apa benda yang kita nak cari dah. Kan? Orang akan pandang seni tu pandang tinggi pada seni. Sebabnya kalau kita tengok luar negara, kita dekat Malaysia ni, seni ni bila kau masuk sekolah menengah baru kita belajar antologi. Kan? Masa sekolah rendah kita belajar pendidikan seni, kita belajar lukis je kan. Basic warna lah. basic kan. Tapi negara-negara maju ni dia orang dah belajar seni, dia orang dah belajar Shakespeare tu daripada tadika. Betul. Dia orang dah belajar seni tu daripada kecil. Betul. Jadi aku kongsi juga pengalaman aku masa aku pergi dekat masa aku exchange dekat Sejong Sejong University Korea Selatan kan. Aku lepak dengan kawan-kawan ni, dia orang ni ada yang daripada Korea, daripada Filipin, dia Spain, international. France, kawan-kawan lah masa tu international, ada yang Korea ni kita orang duduk kan. Kita orang ada sesi apa kata orang ice breaking. Dia orang tanya, dia orang kenalkan diri dia orang cakap kau daripada kos apa kan. Bila aku cakap dekat bila dia orang kenalkan diri, dia orang ni ada yang daripada macam aku daripada chemistry. Aku daripada astronomi. Pelbagai background lah. Aku daripada fizik, astronaut, apply chem. Dia orang semua respon dia orang wow. Good. Wow, fizik, astronaut. Sampai dekat aku, hi, I am Kai. I am from Film Art faculty.
Kau tahu dia orang punya reaction apa? Dia orang bangun weh. Dia orang bangun, dia orang bersorak macam orang gila tau. Hebat lah. Dia orang tepuk. Aku pelik. Kenapa penerimaan dekat Korea, penerimaan dia orang dekat sini sangat berbeza. Dia orang punya sorak tu macam kalau kita dekat sini kan, kalau kita dekat Malaysia ni orang kata kau ambil kos apa? Saya ambil kos engineering apa semua kan. Tapi berbeza reaksi tu aku masa aku dekat Korea. Aku rasa macam ish, aku sangat berharga kat sini. Bila aku tanya dengan dia orang, ni jawapan dia orang lah kan. Ni jawapan dia orang, aku cuma share lah. Jawapan dia orang adalah waktu tu dia orang kata kita orang ambil kos-kos ni, kita orang belajar law, kita orang belajar apa benda semua ni, kita orang belajar dengan buku. Tapi kau tak belajar dengan buku. Kau memang menggunakan otak kreatif kau. Faham? Benda tu yang susah. So aku cakap, wish, beza lah pandangan dia orang dekat luar, dekat negara-negara yang dah maju dengan negara-negara yang sedang membangun ni. Macam tu lah. Faham? Faham betul. Itulah yang aku boleh kongsi lah. So, isu seni ni bukan dekat negara kita je. Negara jiran kita Indonesia pun ada masalah ni juga kan. Betul. Itulah sekiranya penerimaan orang lah Penerimaan kan. orang terhadap seni ni kurang lah kan. Ya, tapi aku rasa bila sampai satu masa, bila kita dah peak, orang akan cari. Orang akan cari benda tu. Banyak sebenarnya yang aku boleh cerita lah kan. Betul. Tapi malangnya bang, episod kita sampai sini je. Dan itu adalah soalan terakhir kepada abang. Okey. Dan itu sajalah. Betul soalan terakhir Betul. Saya lah satu soalan Okey, last. Okey, kita bagilah last. Okay. Kita back to Kavita. So tahun ni kita juara kan. Okay. Kita juara. So mestilah kita ada perancangan yang lebih hebat kan untuk insyaAllah for the next. So abang dah ada rancangan ke ataupun like macam apa abang rasa akan jadi untuk kita punya future Kelana? Ada tak spoiler sikit untuk tahun depan lah? Sikit lah. Tak ada lah. Tapi untuk next year aku rasa belum ada perancangan tu lagi sebab vibe Kavita ni belum habis lagi. Tapi insyaAllah lah Kelana akan comeback dengan cerita-cerita yang lebih menarik lah. Itu je lah. Mana boleh spoiler kau ni. Mana tahu lah kan boleh korek Cuma bagi soalan yang lain sikit, yang lebih sikit ke last lah. Apa yang kita tanya? Harapan isu-isu abang pasal teater, pasal isu-isu agama ke, isu-isu apa ke kan. Bagi je aku cuba jawab lah. Okay, kalau contoh lah apa yang saya tanya? Okay, cerita drama kita kan, mostly saya cakap pasal drama lah. Kita macam ada je banyak-banyak unsur yang barat tu dah banyak masuk. Betul. Isu macam contoh lah, benda yang basic lah, sentuh ataupun macam pakaian terlampau, muka ke. Menonjol. So benda tu, benda tu kan orang akan pandang negatif sebab kita ni kat Malaysia kan. Tapi benda tu relevan tak? Bagi abang benda tu perlu ke tak dalam industri kita? Menyesal pula. Aduh. Jawab. Okey. Berkenaan budaya barat tu, budaya apa yang kau masukkan? Isu sentuhan lah yang lebih kepada melibatkan larangan dalam agama rasmi kita. Kalau daripada segi pendapat aku, okey, isu sentuhan, isu pakaian, dia bukan satu budaya barat. Okey. Kenapa Aku boleh cerita dekat kau. Kenapa dia bukan daripada isu yalah, of course aku pergi kepada ni dulu lah. Kalau kata daripada segi agama, of course lah benda tu dilarang kan. Betul. Tapi kalau aku sebagai pengarah, aku terpulang pada individu tu kan. Sebab tu bila aku selalu akan tanya dengan pelakon aku, kau selesa tak untuk bersentuhan? Kalau kau tak selesa, beritahu. Kita ada banyak cara yang aku boleh apply kan. Jadi terpulang pada pelakon tu masing-masing untuk bawa macam mana daripada segi sentuhan apa semua tu. Aku tak boleh nak sentuh sebab itu isu agama. Betul. Kalau aku cakap benda tu dibolehkan dalam teater, tak boleh juga. Sebab benda tu memang berkait dengan hukum agama. Tapi apa yang aku boleh cakap, dia terpulang pada individu yang nak berlakon. Terpulang pada individu tu. Terpulang pada dia. Kan? Sebab kita masing-masing ada pilihan. Jadi sebab tu aku selalu tanya dia orang. Kalau dia orang kata tak boleh, so kita carilah cara lain kan. Cuma macam mana yang aku boleh kongsikan serba sedikit,
isu sentuhan, isu-isu yang melibatkan benda tu sebenarnya bukan dalam industri seni je kan. Kalau kita pergi kepada mana-mana industri, mana-mana tempat dalam dunia ni, kau beritahulah aku kan, benda tu akan ada kan. Cuma ialah sebab kita ni orang Islam kan. Jadi bila kita cuba nak pergi kepada, kita berbalik kepada seni persembahan, bila kita tengok satu teater tu kan, yang kita selalu nampak adalah pemikiran manusia ni dia akan cari benda negatif dulu. Tapi aku benda yang kau tanya ni pernah ditanya oleh ada seseorang lah kan. Dia tanya dekat adik aku lah masa tu kan. Adik aku dia memang pelajar di Fakulti Pengajian Islam di UKM. Jadi dia dan aku share balik apa yang dia cakap. Dia cakap kita ni kalau kita datang, tak kisahlah kau pergi kepada teater ke, seni kreatif ke. Kita ni kalau datang, kalau kita ni nak cari salah, memang kita akan jumpa banyak salah je. Tapi kalau kita ni datang, kita nak cari benda yang positif, sebenarnya banyak benda positif yang kita boleh dapat. Jadi bila kau pergi tengok satu persembahan, bila kau pergi tengok movie, kau cari benda yang positif tu dulu. Baru kita tengok, barulah kita boleh nampak sebenarnya lebih banyak benda yang positif daripada yang negatif. Faham? Aku boleh ada masa lagi boleh kongsi Boleh, sikit boleh, boleh. Satu ilmu lah aku nak share untuk korang kan, mana tahu berguna kan. Korang pernah dengar tak tentang Kerajaan Demak? Demak. Tahu. Kerajaan Demak. Kerajaan apa? Saya tak lah, saya dengar macam tu je. Sorry lah bang. Okay, kenapa sebut Kerajaan Demak Okay, Kerajaan Demak ni, sorry kau ambil masa sikit. Boleh. Kerajaan Demak ni adalah kerajaan Wali Songo. Pernah dengar Wali Songo? Wali Songo pernah. Saya tak dengar. Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Pernah dengar? Pernah. Okay, balik ni search pasal Wali Songo. Okay. Okay. Wali Songo ni dia ada banyak mukjizat. Wali Songo ni memang kerajaan Demak ni, Wali Songo ni dia memang bukan diberi mandat. Diorang ni memang cuba untuk mengislamkan kerajaan Hindu Majapahit waktu era kerajaan Demak. Kerajaan Demak ni. Faham? Dia orang cuba pelbagai cara. Dan dengan cara dia orang cuba tu, ada satu sunan ni, ada satu musim kemarau ni, memang dah tak ada air apa semua. Sunan ni dia keluarkan air daripada jari dia tau. Sunan? Keluarkan air daripada jari. Okay. Bila dia keluarkan air daripada jari, orang-orang yang kaum Hindu Majapahit ni tengok, dia orang anggap Sunan tu Tuhan. Dia orang pergi sembah pula Sunan. Jadi macam mana cara dia orang cuba lagi? Dia orang cuba sampai ke satu masa. Dia orang jumpa, betul tak? Dekat situlah munculnya, kalau korang pernah dengar lah, dekat situlah munculnya wayang wong, wayang kulit, dan wayang pacak dan sebagainya. Dari situ? Dekat situlah munculnya. Dia orang munculkan wayang wong, wayang kulit ni untuk orang-orang Hindu Majapahit ni. Betul tak wayang kulit tu, watak-watak dalam wayang kulit tu, itu apa? Itu Ramayana Mahabharata, Tuhan dia orang. Gitu orang macam orang faham? Itu Tuhan Hindu dewa-dewi Hindu, Ramayana Mahabharata apa semua ni. Dia orang gunakan itu untuk berdakwah. Wayang kulit tu sebagai jadi semua yang tengok tu tahulah. Aku boleh simpulkan dulu lah. Dia orang menggunakan Tuhan untuk atau dewa-dewa ni untuk dakwah. Kan? Which is itu agama lain ni. Betul. So untuk relate balik kat yang kau cakap tadi tu lah. kenapa? Jadi macam mana dia orang boleh dapatkan masa tu orang jauh memang susah nak masuk Islam. Tapi bila munculnya wayang wong, wayang kulit, seni persembahan yang tradisional ni, maka terhasillah masyarakat yang banyak masuk Islam. Sebabkan penggunaan itu. Wayang kulit dan apa semua tu. Seni persembahan kita tradisional. Itu aku cerita pasal Kerajaan Demak.
aku belum cerita dekat kalau aku boleh cerita macam mana banyaklah cerita. Aku belum beritahu kau lagi macam mana Nazi menguasai Eropah dengan teater, dengan maskom. Cerita je bang. Saya nak dengar. Okay. Kau boleh search, kau boleh cari satu nama orang ni. Okay, masa zaman Adolf Hitler aku share sikit lah. Share sikit. Masa zaman Adolf Hitler, dia punya Menteri Pertahanan Nazi ketika itu, Jacob Goebbels. Tak pasti pula. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Korang search je Menteri Pertahanan Nazi Z. ketika Adolf Hitler. Okay. Jacob Goebbels Jacob nama dia. something lah. Okay. Dia adalah Menteri Pertahanan dan Propaganda Adolf Hitler. Yang menyampaikan propaganda dia. Dan dia menggunakan news, artikel, muzik, teater Betul? sebagai satu medium propaganda untuk Nazi pada waktu itu. Dan kalau korang tengok, ada banyak lagu-lagu yang memang propaganda Nazi. Betul-betul setuju. Dia menggunakan medium itu sampaikan ketika Adolf Hitler ni nak surrender. Adolf Hitler dah surrender. Rakyat-rakyat di Jerman ni, kapal-kapal kapal-kapal Eropah yang lain, Perancis, Spain apa semua ni memang dah ada dekat perairan Jerman ni nak tangkap Adolf Hitler. Adolf Hitler dah surrender. Rakyat Jerman masih ingat yang kapal-kapal ni datang nak minta bantuan daripada Jerman. Sebab pengaruh kuat daripada akhbar, drama, teater ni. So, kat mana yang aku boleh cakap kos teater ni, kos maskom ni bodoh? Faham? Sebenarnya dia ada side dia. Kau kena itu memang benda ni memang kalau kau tak cari kau Google lah. Boleh? Okay. Ush, menarik. Nanti kita cari, kita cari. Aku cakapkan kau orang kan. Pasal Madia tanya tadi pasal budaya barat, budaya apa semua Aku minta maaf, aku kena kongsi jugalah untuk generasi-generasi korang sebenarnya ni. Kita di Malaysia kita di Malaysia pada tahun 1940-an, 1950-an kita adalah bangsa yang liberal. Minta maaf cakap, tapi waktu itu adalah waktu orang Melayu tak ada identiti. Sebab kita dah lama dijajah oleh orang British. Kita tak ada identiti waktu itu. Dan pada tahun 1970-an, maksudnya selepas perang, kita dah merdeka 57, benda tu isu tau. Kita memang liberal. Kalau kau kata sekarang ni orang punya pemakaian teruk apa semua kan, waktu itu lagi teruk. Kalau kau tengok movie waktu itu, cerita waktu itu, minum ni apa benda ni semua selamba. Selamba je masa tu. Sebab kan identiti budaya kita hilang. Sampailah tahun 70-an munculnya Nordin Hassan, Dinsman, Kala Dewata tahun 70-an yang membawa drama-drama pentas. Apa kata orang? Yang membawa drama-drama pentas macam Nordin Hassan, dia bawa Sili Bertepuk. Contohlah antaranya Sili Bertepuk Pinang Dari, Bukan Dalam Itu Angin. Kala Dewata membawa apa kata orang? Drama Atak Genting Atak Gembira. Atak Genting Atak Gembira ni dia pasal orang kaya dan orang miskin. Atak Genting ni orang yang duduk di bandar. Hierarki lah. Orang Melayu yang duduk di bandar. Memang pengaruh Mak Salim tinggi. Memang pengaruh British ni tinggi. Orang Atak Gembira adalah orang kampung. Perbezaan budaya. Orang Melayu waktu tu tak ada identiti. Sampailah tahun 70-an, diorang buat drama-drama yang macam tu. Itu adalah, tahun 70-an adalah titik di mana orang Melayu kembali menjumpai identiti Melayu. Waktu itu. Kalau kau pergi kepada zaman-zaman itu, lagi liberal budaya-budaya orang-orang ketika tu. Setuju. Kita sekarang ni tahun 70-an, 80-an antara kalau kata antara filem-filem yang boleh aku share adalah filem filem Abang yang mana pelakonnya Datuk Rahim Razali dengan apa kata orang Cik Mat, Ahmad Yatim. Diorang memang kita memang ada perbezaan dia.
Dan perubahan titik permulaan perubahan tu adalah pada tahun 70-an, 70-an. 80-an, 90-an sehinggalah sekarang kita lebih konservatif. Kita lebih Menjaga budaya kita dalam Benda seni-seni. tu baguslah untuk perubahan apa kata orang, ketamadunan tu dia bagus. Kita sedang berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih Menjaga kita punya budaya kan. Betul. Ke arah yang lebih kita menjaga budaya. Dan yang aku share ni, rekod-rekod ni semuanya berdasarkan pada skrip. Kadang skrip ni bukannya hanya untuk persembahan, tapi skrip ni juga digunakan untuk merekod kejadian-kejadian yang ada pada tahun itu. Kadang-kadang dengan skrip tu lah kita tahu apa yang jadi masa tu kan. Sebagai contoh, kalau yang aku boleh buat adalah contoh kita ambil 10.8 lah tahun 2025, which is sampai hari ni isu-isu tak ada dokumen ni. Masih Still jadi isu ada. kan. Dan pada tahun 2024-2025 isu ni naik. Faham? Dan itu rekod-rekod tu bukannya direkodkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, bukan direkodkan oleh apa lagi, Jabatan apa? Undang-undang kan? Tapi direkodkan Oleh skrip. Jabatan Teater Drama. Faham? So apa yang aku boleh kongsikan pasal budaya apa semua, benda tu lah untuk orang lebih tahu sebenarnya itulah apa yang manfaat seni ni. Ada side seni yang baik yang sebenarnya kita Yang tak perasan pun benda betul. tu. Sebenarnya sebab itulah teater ni dia daripada segi tak formal. Betul. Sebab tu aku cakap tadi, dia ada satu bentuk konservatif yang lebih mudah difahami lah kan. Dia ada satu bentuk, dia ada structure tapi tak formal. Faham? Tapi pada masa sama teater menyumbang lah. Dia memberitahu apa yang diperlukan tu. Dengan cara yang lebih faham, yang mudah difahami daripada benda yang rekod kan. Faham? So abang nak jawab soalan saya, so kita dah habis dah Dah soalan habis kan? lah, dah habis soalan lah. Jadi episod ni pun dah habis. Dah Episod ke 5 ni, penghujung. dan kita akan tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Dan terima kasih juga kepada Abang Kai yang datang sudi malam-malam ni. Terima kasih Abang Kai. Okay. Banyak benda yang menarik. Itulah. So, itu sajalah daripada kami. Sekian dan terima kasih. Thank you.